Syahri, kau kenapa? Macam tak ada semangat je. Sekejap, aku tak bawa ikrok awi, takut Ustaz marah. Aku tak marah. Aku ada satu benda. Ya, ini pengasah pensil je kau bagi. Pengasah pensel ni bukan pengasah pensel biasa. Ini bos pera yang boleh ditunaikan permintaan. Ya. Try. Okey. Dah tahu lambat, bukalah ikrok masing-masing, baca. Yang tu pun saya nak kena ulang berkali-kali. Engkau dah lambat sebab tak marah. Dah, Lek. Kenapa kau lambat? Sebab aku tak bawa ikrok. Katanya waris ada bagi pos pera. Ni dia. Jom kita cuba. Aku nak ikrok, ganti iPad. Dapat pun. Kenapa kau nak iPad? iPad ni aku nak belajar baca ikrok semua. iPad ni senang. Kau cuba pula. Wow, kau minta apa ni? Cek gear power. Apa Encik alat ni? Boleh baca ikrok, boleh akses maklumat yang cepat. Tapi kau nak apa pula? Kau minta apa? Kau minta balik awal ke? Aku minta sayang Minta lah lain sikit. Okey, baik. Siapa yang dah baca, sila bangun. Nampaknya loceng dah berbunyi. Yang tak baca lagi, jangan risau. Semua adalah kesayangan Ustaz. Awak semua jangan balik sebelum habis bacaan. Datang ke depan. Tapi kau salah minta ni. Kau salah minta ni. Kawan-kawan, dah tengok video tadi, saya dapat 3 pengajaran. Yang pertama, teknologi boleh kita belajar dengan mudah. Yang kedua, akses maklumat dengan cepat. Nombor 3, nak tahu apa? Komen dululah. Yang ketiga adalah adab dengan guru. Walaupun teknologi makin moden, adab dengan guru jangan lupa. Bagi kawan-kawan, jangan lupa subscribe.